Selamat sejahtera, saya dari pasukan sokongan ABS. Video ini akan mengajar anda cara untuk mendaftar masuk awal. Mula-mula kita pergi ke tempahan. Tekan 2 kali tempahan yang anda ingin daftar masuk awal. Selepas memasuki halaman bilik, tekan butang sunting dan laraskan tarikh kepada tarikh hari ini. Kemudian tekan butang simpan. Seperti yang anda lihat, masa daftar masuk untuk bilik ini adalah 1 hari lebih awal. Selepas itu, tekan 2 kali pada tempahan untuk memasuki halaman bilik ini. Kemudian tekan butang daftar masuk. Di sini, tekan butang simpan dan selepas itu anda perlu sahkan harga bilik dan kaedah pembayaran tetamu. Jika tiada ralat, tekan selesai. Di sini, anda boleh mencetak pendahuluan tetamu, resit dan resit deposit kepada tetamu. Selepas mencetaknya kepada tetamu, tekan butang selesai. Di sini anda dapat melihat bahawa bilik ini telah berjaya didaftarkan. Berharap video ini membantu anda memahami cara untuk mendaftar masuk awal. Terima kasih.